Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh guys. Alright. Hari ni istimewa sikit Abalan sebenarnya hari ni ada tugasan. Ada MC majlis kenduri kahwin. Jadi walaupun pakai kod tapi pakai songkok macam kadi Okey, sambil-sambil apa ni menunggukan Abang menyunting kerja sampai Abang nak sembang sikit dalam segmen satu hari satu video sambal A to Z. Okey. Ini adalah episod yang ke-12 ke 13. Macam tu lah lebih kurang nanti abang kira lah. Okey, dan hari ni abang nak cerita pasal Jeff A to Z. Jeff Ahmad Shah Al-Jafri bin Abdul Samad. Okey, mungkin korang dah dah tahulah macam mana abang berkenalan dengan dia semua kan. Bukan kawan lama tapi sejak nak tubuh A to Z tu baru kenal dengan dia. Tapi Jeff ni adalah seorang yang pada pendapat abang sendiri kan. He's a good boy. Good boy kan. Baik budaknya. Manja sikit. Kan. Dan dia ada sama macam aku juga lah, lebih kurang. Ada clumsy sikit. Menggelupur sikit. Alright. Tapi dalam bidang seni ni, respect. Diri dia penuh dengan melodi. Diri dia memang penuh dengan melodi. So, kalau contohlah kan, kau nak buat lagu, kau baru nak cakap kan ni, Abang Jeb, tolong buatkan lagu. Kejap lagi dia akan datang menung sekejap, beberapa saat. Okey, dah, jom. Macam tu lah. Cepat, very cepat. Kau bagi tajuk, jalan dah kan. Nak suasana macam mana apa semua, dia akan dapat lagu tu sekejap je. Dia memang diri dia penuh dengan melodi. Okay, contohnya kita tengok lagu Dajat. Lagu Dajat tu Abang buat dengan Jeff, dekat tepi longkang ni sebenarnya, sambil kita menyembang. Masa tu tak silap arwah bapak dia ada lagi sakit lah. Abang pergi tengok dia lah. Tengok arwah bapak dia dekat rumah, kat Melawati masa tu. Okey, kat Melawati. Jadi kita orang lepak-lepak sambil tunggu apa semua kan. Lepak-lepak tepi kelongkang tu. Tiba dia kata nak buat lagu lah. Ambil satu gitar tong kan. Kita lepak-lepak tu jadi melodi tau. Lepas tu dia pula mungkin dia nak test Abang punya ni boleh tu lirik ke tak kan. Dia terus bagi lirik tu kan. Melodi tu kan. Okey bro tulis. Kan? Jadilah lagu Dajat. Abang pula ada kisah sendiri lah Dajat tu kan. Bercinta lah dulu, bercinta. Kan? Okay, itu cerita Jeb. Tapi tak nak cerita Abang, cerita Jeb ni. Okay. Dan keklamsian dia, ada satu kejadian tu yang tak boleh lupa lah. Ini tak boleh lupa lah. Ada satu kali tu Abang kita orang A to Z lah. A to Z pergi promosi dekat selatan ke utara selatan rasanya. Lepas tu masa tu Ablan baru-baru ni dalam album pertama kot, Ablan beli satu kereta tau, Sherry Aura warna hitam. Kau carilah bentuk Sherry Aura warna hitam. Masalah yang kereta tu pun 4 pintu tapi yang boleh buka 2 je. Pintu belakang tak boleh buka tau. Aduh kelakar kan. So tapi dari dalam boleh, dari luar tak boleh. Dia macam auto lock kan. Rosak sebenarnya, bukan auto lock, rosak. So ada satu kejadian tu, kita orang masa on the way nak pergi promosi ke selatan tak silap. Kita orang singgah berhenti sekejap dekat mana? Dekat Entian Seremban. Jet tak tahan nak terkucil. Kan. Dia dah berhenti, kita dah berhenti stop. Stop berhenti ya. Kereta berhenti. Dia pun berlari lah keluar ke bilik air. Ada 2 kejadian yang nak cerita. Yang satu ni, dia keluar masuk lari terus ke tandas. Lepas tu dah habis settle semua, ajak dia keluar semua, dia keluar balik lah. Aku tunggu tak masuk-masuk budak ni mana pergi. Tadi aku nampak kelibat dia keluar. Rupanya dia masuk kereta belakang. Kereta belakang tu Sherry Aura juga. Sherry Aura kat warna hitam juga. Tahu tak? Dia tengok bro, dia tengok toleh muka Bengali tau dengan sarban apa semua. Kita kat belakang tengok orang gelak kan. Aduh, apa hal sejak ni kan. Rupanya dia salah masuk kereta kan. Masuklah, lepas tu settle dalam kereta tu, tampak bahak lah kita orang kan. Gelak kan, gila. Itu satu kejadian. Satu kejadian lagi, ini nak pergi utara pula. Tak silap kita berhenti dekat Entian Ipoh kot. Sebelum Ipoh apa kan, sebelum Ipoh. Situ lah. Dia tak tahan, nak terkucil. Dia berlari main masuk tandas. Kan, dah settle hajat semua, dia tengok keluar kan. Tanda perempuan. Tanda perempuan. Aduh gila lah budak Jack ni, kelakar. Dia clumsy, tak tahan nak terkucil kan. Okay, itu dia kisah pengalaman sedikit bersama Jack to Z lah. Okay. Dan untuk perkembangan terkini Jack to Z, sekarang dia buat jual beli kereta lah. Kereta mewah apa semua. Orang yang nak beli kereta,
beli kereta second ke baru ke, kereta-kereta mewah ke apa semua, korang boleh check Jeb, Abang Jeb A to Z. Okay, dekat TikTok dia check lah Jeb Samad ke, Jeb A to Z ke, nanti insyaAllah dapat. Okay, dan masih lagi berkarya dia, masih lagi dia dengan Datuk AC buat lagu dengan Maui, ada buat lagu semua lah. Dan kita orang masih lagi berhubung sehingga sekarang lah. Kan, brothers lah, brothers. Okay, adik-beradik mak lain bapak lain. Kan, adik-beradik mak lain bapak lain, adik-beradik hingga ke akhirat insya-Allah. Itu dia cerita tentang Jeb A to Z. Okay, ada satu kejadian, yang ini sambung cerita Jeb lucu dia. Abalan dengan Abang Jeb ni, yang anggota asal kan 2 orang. Abalan dengan Jeb lah, kita orang suka melawak tu, duduk-duduk kat meja. Ni sambung cerita yang episod lepas, tak terlupa cerita. Kita tengah membang, ni cerita Jeb sikit. Jeb ni dia punya karakter ni, dia ada delay sikit tau. Bila kita buat lawak, dia ketawa lambat. Kita orang kita mengusik anak dara, tak silap lupa ada awek lah, kita ngorak, lepas tu kita gelak cerita kelakar, benda kelakar kan. Lepas tu kita dah gelak habis. Lepas tu dah habis lawak tu, sambunglah makan macam biasa. Tiba-tiba Jeb gelak tau. Jeb gelak menyembur kat muka kita orang tau, nasi yang dia tengah makan tu. Kau apa hal ni Jeb? Kelakar bro yang tadi tu. Lu 1 minit selepas tu barulah dia ketawa kan. Aduh, kelakar lah. Alright, itu dia perangai masing-masing lah. Ini aku cerita hal orang. Yang diorang cerita hal aku tak tahulah, pandang orang lah tak cerita kan. Okay, itu dia guys, A to Z. Okay, kita masih lagi berhubung insyaAllah. Yang nak dapatkan khidmat kita orang apa semua untuk menyanyi apa semua, A to Z masih ada. Okay, selagi masih ada hayat tu insyaAllah boleh menyanyi. Okay, dan macam Abalan sini macam biasalah. Nanti korang ujung-ujung korang nampak satu iklan tu, itulah bisnes Abalan. Okay guys, nanti kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Episod yang ke-13 ke 14 macam tu lah. Nanti kita jumpa lagi. Yang belum follow Abalan di YouTube, di TikTok, sila follow. Di subscribe di YouTube, silakan subscribe. Sama je Lan A to Z, LANATOZ. Facebook pun itu, Instagram pun itu, YouTube pun itu, TikTok pun itu. Okay. Dan story satu hari satu video ni Abalan ada kompilkan di TikTok dan juga YouTube. Korang boleh follow dan check di koleksi segmen satu hari satu video. Okay guys, thank you so much. Nanti kita jumpa lagi. Dan jangan lupa saksikan iklan di hujung ini. Bye bye. Peace you. Hai guys, terima kasih banyak-banyak kerana sudi mengikuti story-story Abalan, sama ada di TikTok, di Facebook, di Instagram ataupun di YouTube. Okay, ucapan jutaan terima kasih juga pada korang yang support Abalan selama ni. Okay, especially Daud-Tautai ni dia buat bisnes pula. Okay, Abalan juga ada menjadikan khidmat sewaan PA system. Okay, mengkhidmat DJ. Okay, DJ dan juga MC. Okay, untuk majlis kenduri kendara ataupun majlis makan malam dan sebagainya lah. So untuk khidmat sewaan PA system, apa saja yang berkaitan dengan dia, sama ada sukan sekolah, majlis makan malam, kenduri kendara, apa lagi, family gathering dan sebagainya. Pendek kata, apa saja yang menggunakan khidmat PA system, korang boleh kontak Abalan di WhatsApp 0169739199 ataupun boleh je di MDM ataupun PMBM, sama ada di Facebook, di TikTok ataupun di Instagram ataupun di YouTube. Okay, so itu dah. Terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. Nanti kita jumpa lagi di dalam segmen-segmen yang lain. Semoga korang semua dalam keadaan sihat hendaknya dan sentiasa dalam rahmat Allah. Okay, teruskan support, jangan malu-malu, jangan sesegan. Alright, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Peace you.